على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا رب العالمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pada malam ni dapat bertemu semula. Tengok muka kat cahaya. Bismillah. Cahaya Ramadan. Baik, jadi alhamdulillah setelah berapa lama tu sebelum Ramadan rasa tak boleh mai dah. Sebelum Ramadan tu tak boleh mai. Ada di Patani, ada urusan ambil kitab belajar. Lepas tu cuti bulan puasa. Sini cuti apa hari raya? Oh, mula minggu ni. Belah pulau sana apa kata tahun ni cuti sebulan. Allah. Tapi saya tak banyak lah. Kuliah sana ada satu ya. Belah jambatan pulau sana kan. Tu dia panggil raya gila semua tu. Orang kaum tak ada kata bukan orang gila dulu. Lapak gila. Tu kan. Orang Kedah, orang Utara, orang Penang. Lapak gila, dahaga gila. Semua gila. Raya pun raya gila lepas ni. Kalau orang KL dengar kata apa dia kata orang gila. Dia tak kata kau orang tu dia panggil balarah. Bentuk balarah. Cara cakap dia panggil. Cara alamiah bahasa cakap lagu tu. Lepas tu kena lah dengan pengajian kita ni pun cara buat gila juga ni. Tapi gila ke Tuhan. Tak. Tak apalah. Lepas tu pondok kita tu start untuk kelas umumi start raya ke-6. Raya ke-5. Raya ke-5 buat dia buat daurah. Raya ke-7 minggu lepas rehat pengajian umumi untuk orang luar. Start dah. Petang tadi pun start Ahad 3.30 petang sampai ke-5. Petang tadi pun ni buat habis kuliah lah. Hari ni letih sikit. Mana mutu kepah kongko ke-7 pula ada orang main tengok nak buat pek ayam. Tingkat 2, 3, 4 tu dia kena buat pam naik ke atas. Kos pam tu tekan ayam naik tangki tu 3-4 ribu. Lepas tu tak termasuk harga tarik pain. Tarik tingkat 1 dulu saja bagi masuk sikit-sikit orang. Kalau ada pelajar nak masuk adalah tingkat 1 tu boleh lah duduk lah. Kira-kira tu diingatkan kata sini dah baru sangat ambil padi tidak nak balas duit gampang lah. Kita tengok dah hutang kering selalunya habis dah lah. Baru hutang kering pinjam kat broker dah jam habis raya tu lah. Apa lah buat macam mana.
Lama tak jumpa melawak bila sikit-sikit banyak. Jadi kita sambung balik dah pengajian kita muka wabah. Wabah 19. 20. 19. Muka 19 dekat mana? Bermula makom ini. Betul? Syahadan. Tengok. Syahadan hasilnya bahawasanya tu. Oh, syahadan. Syahadan bermula makom bakok. Ni duk cara masalah ilmu tasawuf. Duk ingat baliklah, takut makan ketupat banyak lupa dah tajuk puak kita ni. Kita tasawuf, ataupun orang duk kata kita ni kita ilmu hakikat lah, undang-undang kata. Umumnya ilmu tasawuf lah umumnya. Jadi duk bercara asalnya makom, iaitu beberapa makom orang yang arifin, orang yang kenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Jadi kalau kita ambil syarahan luar, dia asalnya ulama tasawuf dia bahagikan makom ni umum kepada 3. Mana 3? Satunya dia panggil makom abidin. Satu dia panggil istilah maqamul abidin. Siapa dia maqam abidin ni? Maqam orang yang beribadat. Oh, dia beribadat tu dia nak kepada syurga dan nak lari daripada neraka. Tu dia panggil maqam abidin. Tapi buat ibadat dengan ilmu lah, buat ibadat dengan ilmu. Yang keduanya dia panggil istilahnya maqamul muridin. Maqam murid. Muridin ni orang yang beribadat. Dia beribadat. Ke mana? Lupa dah. Maqam muridin ni dia beribadat kerana nak berjinak hati, nak ajar hati dia supaya dekat dengan undang-undang Allah. Dalam keadaan nafsu dia tu duk bergolak lagi. Hak awalnya dia buat ibadat nak syurga neraka. Hak maqam murid ini dia berjinak-jinak dengan ibadat dia tu, berjinak dengan undang-undang Allah. Kau tu duk lawan nafsu ke apa, dia makom duk mujahadah tu lah. Dia duk mujahadah, duk lawan nafsu. Yang ketiga dia panggil istilahnya maqamul arifin. Maqam arifin ni orang yang beribadat hanya semata-mata hati dia tu tak ada yang lain selain hanya ada Allah je. Maka orang yang sampai maqam arifin inilah tak ada yang lain dalam hati dia kecuali hanya ada Allah dalam hati. Jangan kata mulut. Mulut dia cakap lagu kita, kalau lapar nasi makan nasi, dahaga ayak minum ayak. Tapi hati dia kosong. Kosong, hanya ada Allah je. Ni orang maqam arifin ni terkadang dia tu ada sampai maqam fana. Maqam fana, lenyap dalam hati dia selain Allah. Allah je ada dalam hati dia. Sampai hatanya diri dia pun dia tak sedar kadang-kadang tu. Tu nampak jadi macam orang gila. Macam orang gila betul-betul. Tapi tu kata gila lah. Gila ke Tuhan. Gila ke Tuhan. Siapa orang cinta kita buat contoh lah. Orang duk cinta laki perempuan sampai lupa kata ada mak pak. Apa jadi pun saya tetap sayangkan Bameon. Tu mak ngayah apa imuh tak setuju dengan abang ke mana. Dia buat jebak boleh.
Tak ada ni tentang hidup kita. Nak nikah mana? Kita pergi menikah di Siam. Kan Johana nak? Sini dekat ya. Bagi dapat agak 2 marhalah ke, lepas tu pergi jabat qadi buat apa wali raib. Oh, pandai dia. Kami tak hati saya Ustaz Abang nanti lah. Mampu aku lah kena. Pandai je nama kita. Pi wali raib. Kak nikah sana. Oh, syok lah. Padahal balik suami ada cara. Kalau tak boleh nikah juga dia panggil wali engkar tu boleh. Wali enggan, kita panggil wali enggan tu boleh pergi mahkamah syariah. Nanti dia turun padang lah, ataupun dia semawa balik wali tu turun mahkamah, tanya 3 kali, walaupun dalam masa 1 hari wali tak setuju, dia panggil wali engkar. Bila wali engkar, maka hukum wali tu jatuh wali fasik. Bila wali fasik, hak kewalian naik kepada hakim. Boleh lah nikah, tak ada isiah lah. Besok isiah ni bukan balik engkar tau. Nak nikah orang lagi. Dia satu lah. Ustaz buat tajuk tak kena. Tak saja bagi buah bunga lagu tu dulu. Nak nikah orang lagi payah kat sini. Isiah nikah sana. Tak apalah kita buat contoh. Tak ada peduli dah. Hak mokpok bela dia, hak perempuan tu 2-30 tahun bela dia. Dia tak nak dengar. Mai hak jantan seorang 2-3 bulan dia dengar hak jantan lagi. Buat macam mana? Itu dia panggil fana. Boleh lah kita tak fana pada luruh. Lenyap dalam hati dia hanya nampak apa me'on ni pasal tu. Tak ada yang lain tu. Makom fana. Ni tak hak Tuhan. Ni hak Tuhan. Hak Tuhan ke mana? Tak ada nanti dia kecuali Allah je. Lepas makom fana, dia pergi makom fana ul fana. Makom fana ul fana, ataupun dikata juga istilahnya makomul baqa. Makom baqa dia panggil. Fana ul fana ni apa? Mula-mula makom lenyap. Lepas tu dia pergi kepada makom lenyap. Makom fana. Tu dia panggil istilah fanaul fana. Mengaji dulu. Fanaul fana, lenyaplah makom fana. Bila lenyap makom fana, dia naik makom baqa'u billah. Hati dia kekal duduk dengan Allah. Walaupun zahir dah kembali kepada syariat Muhammadiyah. Dia balik dah kepada undang-undang zahir, dah balik jadi sedar diri. Biasa dah biasa. Tapi hati tu serupa panak. Ni bakal ni tinggi. Zahir macam manusia biasa, tapi hati dia sokong makan panak. Allah. Ni makan tinggi ni. Tu situ. Lepas tu yang pecahan tu lah dia belah pada 2. So dia panggil satu istilah maqam syuhudul kathrah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kathrah. Tengok yang banyak dalam yang satu, ataupun tengok yang satu dalam yang banyak. Hakikat maksud ialah tengok Tuhan. Tengok dengan mata hati lah, ingat hati dia berasa Tuhan semata-mata. Tu dia panggil maqam tu tinggi lah, maqam tinggi. Lepas tu hak 3 makom kita kata tadi, makom abidin, makom muridin, makom arifin. Orang hak duk berjalan di antara makom abidin nak pergi kepada makom makom muridin. Orang makom muridin nak pergi makom arifin. Dalam perjalanan ni istilah panggilan untuk orang tu diistilahkan salikin. Tu istilah ulama tu dia panggil makom orang yang salikin, istilah dia. Dalam Melayu kata biasalah orang yang berjalan. Salikin ni salik orang yang berjalan. Tu panggilan untuk orang yang melalui jalan. Lepas tu dalam dia panggil perjalanan dia tu pula, dia dipimpin pula oleh syekh. Tu dia panggil istilah tariqah Muhammadiyah yang khassah. Kalau tariqah Muhammadiyah yang ammah, maksudnya jalanan, cara-cara, aturan secara umum dalam ilmu tasawuf. Sopo karangan Imam Ghazali dia ada Aqobatul Ilmi, Aqobatul Taubah, Aqobatul Awadih, Abawai sampai lama Hamdi wa Syukri. Tu dia panggil istilahnya tariqah Muhammadiyah.
jalanan yang dibangsa kepada Nabi Muhammad ataupun kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena lalu ku ilmu apa semua ni. Lepas dia mengaji lalu dah Minhajul Abidin masalah, sebab dia kata ni tak ada ulama yang sampai kepada maqam hadrat Tuhan kecuali dia kena lalu ku balik kitab Minhajul Abidin dengan Ihya Ulumuddin. Tu kebanyakan ulama dia kena lalu ku tu. Dia sopa ulama buat, misalnya sopa RNR, Syeduk buat dalam kitab syarah dia tu sopa RNR. Bila terlekat, maksudnya bila kita dah perlu pada ayat nak berjalan jauh ni, berhenti RNR, minum ayat pelepah dulu hak mana kering-keringkung, lepas tu dah minum elok, dah lepas sangkut-sangkut dalam dada, baru sambung jalan. Lagu tu kitab Minhajul Abidin dan Ihya Ulumuddin umpama begitu. Dia umpamakan manzil, tempat persinggahan. Kita nak berjalan ke Tuhan tak boleh nak sampai pada adanya, melainkan bila kita terlekat dalam perjalanan kena masuk dalam kitab Minhajul Abidin dengan kitab Ihya Ulumuddin. Aduh, nak cerita tu payah Pak, sebulan sekali. Kita tebal sebulan sekali lah. Sama ada saya pilu ataupun hampa pilu, tapi harap hampa lah dulu. Dengan saya dulu saya pokok tu dalam perjalanan tu dia panggil orang salikin, duduk jalan pada jalan Tuhan. Lepas tu istilah kedua tarikat Muhammadiyah yang khusus, yang khusus ni maksudnya tarikat maklum. Orang nak pergi bai'ah ataupun nak pergi masuk tarikat Syatariyah, tarikat Ahmadiyah, apa nak guru akan susun wirid-wirid yang buat amal dipimpin oleh guru akan pimpin dia, jaga dia. Jadi pelik-pelik apa, guru lah yang akan pimpin. Tu dia panggil banyak kerja lah nak sampai makom bakok, makom panok ni banyak benda. Dah kita mengaji ni untuk tahu, bagi habuan kita semangat. Kalau tak disampai makom bunyi pun ingat kata ambil secebih sikit 1% jalanan mereka pun boleh sikit-sikit pun tak apa dah. Sebab makom-makom ni semua ladun ni campurkan Tuhan. Kadang-kadang tak ada mengaji pun dia boleh. Kadang-kadang dengan jalan rupa ikhtiar, tapi dah bukan ikhtiar tu belajar buat amal, wirid dan sebagainya, tapi sampai tu betul-betul campurkan Tuhan, bukan dengan sebab kita semata mengaji. Baik. Lepas pada tu antara makom panok dengan makom bakok mana hak lebih utama? Sama situ tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang Syekh Muhammad Nafis rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi wa karamatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Syahadan bermula makom bakok itu. Kita faham dah tu istilah tadi. Lepas tu dulu orang makom bakok, makom panok, ingat situ balik dulu. Nak sambung situ. Makom bakok tu pangkat. Pangkat kita dah mudah-mudah. Asal makna makom ni tempat duduk. Tempat duduk tetap. Tempat duduk tetap. Dia lagi tak tetap, dia tak panggil sampai makom lagi. Naik turun dia tak ingin sampai makom. Dalam makom ni dia iqamah, dia mukim, dia panggil orang duduk tetap, menetap tu, orang yang bermukim. Dia ni tak keluar lah, dia duduk mukim sini lah, duduk bermukim sini tu, tetap di sini dah. Tu makom, tempat duduk asal makna tu. Tapi murah ni orang yang dah tetap pada martabat tertentu. Baik. Jadi orang yang makom bakok tu terlebih mulia dan terlebih tinggi daripada makom panok. Tu makom bakok ni dia lebih mulia lagi pada makom panok. Sebab apa kata lagu tu? Kerana makom fanok itu makom binasa. Binasa. Dan hilang ataupun kita tambah kata dengan kata lenyap. Lenyap. Lenyap, dia panggil lenyap. Kita kata binasa, lenyap dan hilang dalam rasa perasaan. Itulah maksudnya. Dia panggil perasaan dia tu lenyap daripada perkara yang lain kecuali Allah saja. Dia seolahnya orang yang tak sedar diri.
Jadi makom fana tu dia lenyap, hilang di bawah ahadiyah. Oh, apa bawah ahadiyah? Kalau kita terjemahnya, keadaan Allah yang besar. Asal dari kalimah ahad itulah masuk ya masdariyah. Masuk ya masdariyah. Ahadiyah kaunuhu ahad. Keadaan Allah tu yang satu, yang besar, yang wahid, yang satu, yang besar. Maksud ke mana? Orang makom panak ni dia cuma tilik pandang kepada keesaan, kewujudan zat Allah semata-mata. Dia tak tilik dah kepada sifat, tak tengok dah sifat Tuhan ke apa, kerana dia pakai borong sekali. Kita buat dah contoh dulu. Sopo bila kita kasih kepada seorang perempuan, walaupun orang main cerita sifat dia buruk, lagu tu buruk, kalau lagu ni mulia, lagu tu mulia, lagu ni kita tak iktibar dah benda tu. Yang betul lah nikah dengan perempuan tu siapa? Aku dengar kata budak perempuan tu dia punya sifat dia sekian-sekian sifat. Aku tak peduli, aku tak tahu, aku tak tahu. Macam nikah dia lah, aku nak dia. Aku tak kenal lah. Apa sifat ada di diri dia aku reda. Apa kata sifat, apa kata dia pandai masak ke tak pandai masak ke. Sifat dia apa lagi, rambut panjang pendek lagu mana keadaan dia, budak aku tak tilik. Aku nak pe'ok, aku nak lenak, aku nak ke timur. Hak lain tak ada peduli dah. Tapi bila boleh timur, boleh pe'ok, segala sifat mulia dia tu dapat sekali, bukan tak ada. Bukan dia ambil zat tu mana sifat tinggal, tak sifat maqam bi ghairi. Ataupun kalau di makhluk memang tahayyaz bi ghairi, perkara yang duduk bertempat di zat. Dia tak boleh sifat prasing, tak boleh. Dia tak boleh prasing sifat tu sekali dengan PO tu. Aku tu orang makom panak ni dia hanya tilik ambil, hanya pandang kepada zat Allah je. Dia tak faham dah kuasa tak kuasa ke apa. Kau dah ingat sedia semua sifat kesembuhan tu dan zat Tuhan dah. Tak usah duk faham dah. Semata zat Allah cukup. Ni payah ni. Sebab kita duk takut ke Tuhan, duk ingat Tuhan Maha mengetahui. Dia ingat ada Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha mengetahui, Tuhan Maha mendengar. Takutnya Tuhan Maha mendengar, takutnya sebab Tuhan tu Maha kuasa, kita duk iktibar ke sifat lagi. Dia podak dah, dia pun tak iktibar sifat, dia hanya semata nak ke Tuhan. Tu ya cukup. Sebab tu kata payah. Dan makom bapak pula beza ke mana? Makom bapak itu makom yang tetap dan kekal di dalam wahidiyah. Allah bahasa dia guna lah. Daripada kalimah wahid tu lah. Wahid tu isi wasaf. Kalau kita terjemah isi wasaf, isi fa'il. Wahid dia panggil yang besar, yang satu. Lepas tu masuk yang masdariyah wahidiyah. Tu ai kaunuhu wahidun, keadaannya yang satu, keadaan Allah yang besar. Masa tu dia kata apa? Zat Allah tu, dan juga masa tu dia iktibar, dia pandang dengan mata hati dia, dia pandangkan zat Allah, dan juga masa tu juga dia memandangkan sifat Allah juga. Allah sifat dengan besar, Allah sifat dengan berkuasa, Allah sifat dengan kehendak. Jadi orang makok-makok dia tengok dua belah tu. Zat Allah pun dia pi, sifat Allah pun dia pandang. Sebab tu dia kata makom-makok ni lebih mulia daripada makom panak. Makom panak dia tilik ke zat saja, sifat dia tak tilik dah. Dia semata kasih nak zat Tuhan. Habis itu ya. Pelik lah ni, pelik ni. Kita tak sampai payah nak cerita, nak bagi orang rasa ke mana duri yang Musa mungkin. Rasa ke mana rasa Musa mungkin makan neri. Makan neri. Sebab saya buat misal tu lah, sebab duduk mengaji lagu ni. Sejam pengajian. Nak senang sejam. Mindam tak apa. Mindam 3-4 jam dia lain, dia zauqah. Syok mindam 3-4 jam tak. Sono bawa mindam tak apa ustaz try. Ustaz try lepas tu cancel dah kuliah tak baca mindam tu. Dia tak rasa. Allah duk mengaji lagu ni, main yang kasih kepada mengaji, duk rasa sedap manis mengaji. Lah, yo saya sedap-sedap sejam. Kalau main tu memang power nampak. Lah Nabi dah kuasa aku mula.
yang selalu Walid tu jumpa ke mana? Tu dia lah, setengah jam tu pun tak berhenti lagi. Baru setengah jam. Dia kata tak apa. Tu dia. Tu dia. Sejam. Tak Naim pun tak jumpa. Ustaz Lim okey, paling syok sikit. Pak berhenti. Ustaz Naim sorry, sejam. Dia buat sopa sehari. Sejam je pun lolak ngomong. Dalam bukan contoh lah, bukan kata gampang lah, tu kata kat online lah. Dia tu nak rasa zoom ya. Kita dah esok mengaji Kelah, mengaji duk tak kursi. Mula-mula 12 tu lepas piluk pondok Bo'en. Kelah 8.30 sampai 9.30. 9.30, 10.30. Dia bagi 5 minit, 10 minit ya nak turun kencing merah. Lepas tu 10.40 tu Bo'en naik dah. Bo'en naik, pui sampai 12.30. Berbayar 4 jam tu, duduk sila. Sila tu ni, sila. Saya mulih apa semua. Siapa nak tak keluar tepuk lutut tu. Kita orang satu bukan nak muda sangat, satu 30-an. Kita banyak dah umur kita pun. Tengok, Allah berasa tu lah. Terus nak biasa bagi terus lutut nak kematu. Bila ada kematu tak apa dah. Ada kematu tak apa dah. Tu kalau kita duduk tengok kawan ni tak berak. Tu Syekh Nuruddin tu depan kata dia duduk 3-4 jam tak apa, duduk macam tahiyat awal. Lepas saya tengok dia duduk pada 3-4 jam depan guru dia tu, duduk yang tahiyat awal dengar pengajian tu. Ish Allah, kalau sila tahan kira duduk macam tahiyat awal tu, selesa kita rasa. Tapi dia tak rasa lah sebab bagi dia zauq, dia lazat. Lagu tu orang makom lagu ni dia tak rasa, tak ada rasa apa, susah payah tak ada rasa kerana dia sedar. Payah nak jadi gitu lah. Tak apa lah, mudah-mudahan. Dan lagi makom panak itu, iaitu makom pandangmu. Pandangmu, ingatlah saya selalu kita jaga pandang ni, pandang mata hati dah tu. Pandang mata hati. Pandangmu ini pandangan mata hatimu, bahawasanya makom panak tu, bahawasanya pandangan mata hati, makom panak tu tiada maujud. Tiada yang ada. Terjemah ambil campuran Melayu tadi tu. Tiada yang ada, yakni pada hakikat, hak sebenar-benarnya tidak ada. Tiada maujud, hanya Allah Ta'ala je. Tak ada benda hak ada, melainkan hak ada betul hanya Allah je. Hak lain semua tak ada. Tu dia bagi makom mana. Dia tak iktibar. Kita ulang selalu, dia tak iktibar, dia tak ambil kira. Ada benda lain dia tak ambil kira. Kerana hakikat dia kata nak bersandar dengan sifat wujud, hanyalah benda yang wujud bentuk hakiki. Apa wujud hakiki? Wujud tak ada bersabit dengan apa-apa sebab. Kita bersabit, kita ada. Kita berhukum wujud kan? Allah bersifat wujud. Wujud kita maka Allah wujud. Kita wujud tak? Kita wujud. Adakah sama? Tak sama. Dalam ngaji kata esa Allah, esa pada zat, sifat dan af'al. Dalam ngaji tauhid kan? Lagu mana esa pada zat, lagu mana esa pada sifat. Sedangkan zat kita wujud, zat Allah pun wujud. Bukan maksud wujud kita ni seperti wujud Tuhan. Wujud Tuhan kita sandarkan lapah sifat wujud kepada kita tu idhafah najah saja. Isnad najah sandaran bentuk najah pinjam saja, padahal bukan wujud betul. Bila kata kita bersifat dengan wujud, maka kok balik Adam, lawan bagi wujud ialah Adam. Kok balik tak ada tu, tak ada lah. Faham tak? Bila misal botol air ni wujud bersifat dengan ada, maka sifat tak ada botol ni tak ada lah. Sebab dia ada sifat ada. Faham tak tu? Jadi permasalahan dia bila kita sanad sifat wujud dekat kita, maka sifat tak ada kita tu tak ada lah. Masalahnya sebelum ni ada ke tak? Masalahnya sebelum ni kita tak ada. Bermakna kita bukan sebenar-benar bersifat dengan wujud.
Kalau kita betul bersifat dengan wujud, tak ada lah istilah tak ada kita dulu, selagi kita akan tak ada, kemudian kita diterima juga tak ada, kalau Tuhan nak bagi tak ada, maka bukan wujud sungguh. Dia panggil isnad majaz. Pinjam saja kata wujud, sandak di kita. Habis tu hak kata asal pada wujud tu, wujud hakiki, wujud yang tidak bersabit dengan apa-apa sebab, yang semata-mata wujud ada saja. Lawan kok balik wujud yang ni Adam. Tak ada tu, tak ada langsung di Tuhan. Sama ada sabik ataupun lahir. Sabik ni tak ada kok balik belakang ni, tak ada kok balik depan. Lahir ni tak ada kok balik belakang. Semua tu tidak ada di Tuhan. Kita dulu tak ada. Dia panggil Adam sabik. Adam sabik, tak ada, terdahulu tak ada. Lepas tu hari ni kita ada. Berhubung pula dengan tak ada. Adam lahir. Berhubung ke belakang nanti ni, sifat tak ada pula. Tengok. Allah. Lepas tu, benda ada tak ada ni di sisi ulama ni, ulama sufi, macam hukum tak ada. Tak iktibar. Hanya semata yang hakiki ada, hanya Allah je. Lepas tu dia fana, dia lenyap benda lain. Hanya yang ada hakikat, hanya Allah. Dengan makhluk tak? Hakiki. Adapun wujud kita wujud majazi ataupun wujud idhafi. Tu. Wujud majazi dia panggil. Wujud aridin. Wujud majazi panggil, wujud aridi panggil. Wujud yang baru datang saja. Ni yang di sisi ulama sufi ni, maqam arif billah dia pandang tu, maqam fana billah, orang yang fana dia pandang tu. Tak ada yang ada, hanya Allah Taala je. Dan maqam baqa pula dah. Maqam baqa itu maqam pandangmu, yakni pandang hatilah akan bahawasanya huwiyah. Baca gitu. Huwiyah asal daripada kata huwa. La ilaha illa hu. Allahu la ilaha illa hu. Huwa adalah Al-Hayyul Qayyum. Itu sifat bagi Allah tu. Allahu la ilaha illa huwa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa. Pada cara bantinya alladzi la ilaha illa hu. Pada nak baca Al-Hayyul Qayyum boleh, Al-Hayyul Qayyum pun boleh. Dua-dua tu ada wajah, ada jalan boleh baca. Cuma walik kita silap wakaf. Alladzi la ilaha illa. Lepas tu huwal hayyul qayyum. Huwa tu bukan hak belakang punya, hak depan. Hak illa tu punya dia panggil mustasna. Dia panggil illa tu ada istisna. Bila ada istisna, dia ada mustasna, dia ada mustasna minhu. Jadi huwa tu mustasna. Bila terjemah, siapa tu Allah, Tuhan yang tidak ada Tuhan selain huwa, selain dia. Bila kita wanti illa, tak ada Tuhan melainkan. Tak kata. Lepas tu wal hayyul qayyum. Allah tu yang maha hidup, maha ada, yang menjaga. Lepas tu illa tadi habis gitu. Maka al hayyul qayyum tu boleh jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf ataupun jadi sifat yang kedua. Tu Allah, Allahu la al-azima, sifat ketiga. Astaghfirullahal azim. Azima sifat pertama bagi Allah, jadi maf'ul bagi astaghfiru tu. Lepas tu allazi la ilaha illahu tu dia panggil sifat dengan jumlah. Jumlah tu jadi sifat bagi Allah, sifat kedua. Lepas tu al-hayya tu sifat ketiga, al-qayyum sifat keempat. Semua tu tubuh depan Allah tu. Dia panggil na'at atau boleh kata na'at. Mengaji nahwu tu Bantan Jumiyah kata apa? Anak tu tabi'u lil man'uti. Tu bi qawdi wa rafa'i wa nasbi wa ta'rifihi. Tu ngaji tu nahwu. Tu baru boleh kita nak i'rab siapa ha hu hi. Hi tak ada jalan lah, hi tak ada. Baik. Maka bakok dia pandang huwiyah. Hak tadi kan dia pandang apa? Hak tadi tu dia pandang mana dah ahadiyah. Maka pandang tadi.
makna ahadiyah. Ni dia masuk ya masdariyah, asal huwa tu lah. Huwa masuk ya masdariyah, huwiyah nak masuk dengan ya. Tak baca huwayah, tak baca lagu tu. Huwiyah. Kalau terjemuh Melayu kita kata ke mana? Orang makan bakok ni dia pandang dengan mata hati keadaan ia. Huwa dia je lah, dia kau